RM1,000 atau kedua-dua sekali. Jadi saya memperuntukkan berdasarkan akta undang-undang negara. Jadi kalau dia orang tak ada permit, dia dah menyalahgunakan pasal tata sosial. Jadi saya mengisyukan mengikut undang-undang. Takkan saya yang salah. Undang-undang ni bukan saya yang buat. Jadi saya tak ada masalah emosi. Apa yang kita lakukan ni adalah prinsip kita sebagai seorang pemimpin di dalam persatuan seniman itu sendiri dan sebuah peranan NGO membantu kerajaan dari sudut industri seni negara. So have you contacted the association or the Singapore channel, or have they contacted you? Tak, ini bukan masalah ni sekarang, dia berlaku di Malaysia. Kalau nak, dia kena jumpa kita. Boleh? No. Tak perlu, tak perlu. Sebab apa? Dia berlaku di luar. Kalau dia bekerja kat sini, suruh dia kontak kita. Kita tak perlu kita. Has Mediacorp contacted you? Tak. Kita boleh, dia boleh berurusan dengan saya. Kalau macam contoh Najib Ali. Dia tahu, dia di kalangan artis-artis, dia tahu juri-juri itu ada nombor telefon saya, dia boleh berhubung dengan saya melalui telefon. Dan dalam masa yang sama, kita ada email persatuan19malaysia@gmail.com dan kita boleh berjumpa dan kita berbincang masalah ni untuk diselesaikan. Itu saja. Okay. Kalau selagi tak jumpa saya anggap benda tak selesai. Okay. Abang, bila bila Najib dah minta maaf, Mediacorp minta maaf secara terbuka, bila buat macam ni ada orang mengatakan Muslimah sengaja cari publicity murahan. Ada komen? Dia sebenarnya ini bukan publicity murahan sebab ini berlaku di dalam bidang seni itu sendiri. So bila jadi dalam bidang sendiri, saya perlu bertanggungjawab melakukan sesuatu untuk melihat industri seni ini dihormati. Tapi mereka ni tidak menghormati kita di dalam negara kita ni, terutama sekali dari sudut undang-undang. Jadi bila berlaku benda ni, tugas kita NGO ni menyuarakan atau mendesak pihak kerajaan untuk lakukan satu tindakan supaya orang-orang macam ni, artis-artis luar macam ni tak perlu ada kat Malaysia ni. Sebab dia mengganggu bukan saja periuk nasi artis-artis tempatan, malah imej negara kita. Sekali dia dah calar imej kita, nak repair balik tu agak lama. Jadi benda ni kita tak dapat terima sebab hentamnya Perdana Menteri Malaysia secara tak langsung you hentam rakyat Malaysia. You gunakan bidang seni, saya Persatuan Seniman kena bertanggungjawab untuk menyuara, untuk mendesak kerajaan lakukan tindakan kepada artis-artis yang buat hal, artis-artis luar yang buat hal dekat Malaysia ni. Berdasarkan undang-undang. Dengan masalah dengan artis dalam negara, macam bila diorang kata abang lebih fokus kepada artis luar tapi berat sebelah terhadap artis yang memang tempatan macam tu. Saya tak berat, tak kira kita tak boleh lihat berat sebelah sebab bila saya bukan saya kata menyekat, maknanya saya cuba, maknanya mengikut prosedur artis luar masuk negara kita undang-undang. Saya tak langsung kita kalau dapat menghalang mereka mengurangkan jumlah artis-artis luar ni masuk ke Malaysia, secara tak langsung memberi peluang dan pekerjaan kepada artis-artis tempatan untuk pekerjaan dalam seni ni lebih tinggi. Saya rasa benda tu tak ada jadi masalah. Saya rasa sama, balance. Kat Singapura bukan kat Malaysia. Saya tahu, tapi salah satu panel dia bekerja kat Malaysia. Jadi itu yang saya isukan. Kalau dia nak buat kat sana, dia punya masalah, bukan masalah saya. Tapi dia bekerja kat Malaysia ni. Kalau dia tak bekerja, saya tak ada masalah. Dan mungkin boleh berlaku yang nama-nama yang lain-lain ni yang tak minta maaf ni pun akan buat lagi ataupun dia buat show lagi kat Malaysia, kita tak tahu. Dan kita dapat tahu daripada peringkat immigration, polis dan sebagainya, dia masuk Malaysia dan bekerja dan sebagainya. Jadi kita ikutlah berdasar undang-undang. You tak ikut undang-undang, kita desaklah kerajaan dan agensi kerajaan untuk buat tindakan. Itu saja. So sir, basically today we have complained regarding the issue of serving our DM and also the issue of PAS pekerjaan. Permit. Dia kena faham dekat Malaysia ni kita ada permit ni, dia ada dua permit yang berbeza Satu, kalau you bekerja di pejabat, you kena dapat permit daripada Kementerian Sumber Daya Manusia. Kalaulah artis tu dapat permit daripada Kementerian Sumber Daya Manusia ni, itu salah. Sebenarnya permit untuk penggiat seni ni untuk orang luar melalui PUSPAL, dipanggil PAS Lawatan Ikhtisas yang tambah pada pasport untuk satu job saja. Dan kalau dia ada job yang kedua, dia akan ikut proses yang sama. Maknanya PUSPAL ni adalah agensi kerajaan yang mengawal kemasukan artis luar yang membuat persembahan dan pengambaran di Malaysia ni. Dan dari situlah permit PAS Lawatan Ikhtisas akan keluar. Kalau PAS Lawatan Ikhtisas tu dia tak ada, maknanya dia dah melanggar Akta Immigration, menyalahgunakan PAS Lawatan Sosial. Itu saja. Okey, tempoh untuk mereka minta maaf. Sebelum dia macam ni. Kita dah bagi tempoh sampai Jumaat. Alright. Ini ada Jumaat. Memang saya sebenarnya saya ingat semua panel-panel tu akan minta maaf. Ini stesen TV dia je yang minta maaf dan Najib Ali je yang minta maaf. Habis yang tiga lagi yang tak minta maaf ni, apa cerita? Dia pun memperlekehkan Perdana Menteri kita. Kita bagi umpama macam ni lah. Cuba kalau kita di Malaysia ni, kita ada satu program hiburan dan dalam masa sama program hiburan ni kita menghantam Perdana Menteri Singapura. Apa perasaan rakyat Singapura ketika itu? Itu yang kita berlaku di Malaysia ni, yang di sebalik ni.
Jadi ini yang saya boleh umpamakan. Yang lain-lain tu terserah kepada tindakan tindakan pihak-pihak kerajaan lah, untuk melakukan apa yang perlu tindak. Kita NGO mendesar saja. Yang jalankan tindakan ni semua agensi-agensi kerajaan.